Alright, satu lagi perkara yang biasanya akan menyebabkan kerugian yang banyak kepada kontraktor. Apa dia? Suka-suka buat kerja tambahan. Bila nak claim, klien tak nak bayar. Sebab apa? Sebab ikut cakap klien lah. Buatlah dulu, tak apa, kita bayar balik, jangan risau. Inilah satu benda yang selalu bukan saja akan makan profit kontraktor, tetapi akan menyebabkan kontraktor rugi. Rugi bukan sikit, rugi banyak dalam buat sesuatu projek. So, kena buat ruling ni. Dalam syarikat korang kena buat ruling ni. Iaitu, takkan buat sesuatu kerja ekstra tanpa ada hitam putih. Okay? Tanpa ada hitam putih, jangan buat any extra work. Okay? Jangan buat. Kan? Setiap extra work ni kena dicatat sebagai variation order, VO. Okay? Kena buat satu request ataupun satu surat official kepada klien yang skop ni adalah skop tambahan dan akan dianggap sebagai VO, variation order. Okay? Cakap dengan klien baik-baik yang kamu takkan buat selagi klien tak approve skop ekstra ni sebagai VO. Bukan saja approve, dalam permohonan tu kena sebut harga kamu berapa. Jangan cuma kata okey, tarik kabel baru sepanjang 500 meter. Okey, tapi tak detailkan kabel tu saiz berapa, nak tanam berapa dalam, kan? Nak corner sini ke, corner sana ke, nak kena korek jalan ke apa, tak tulis secara terperinci. So, tulis secara terperinci apa yang terlibat dalam kerja ekstra tu. Lepas tu letak harga kamu. Minta approval lah diorang. Ini kadang-kadang setengah klien tak nak approve tau. Saya tak mau cakap siapalah. Setengah-setengah agensi kerajaan kadang-kadang tak nak approve. So kita buat dulu, tak nak approve. Tapi kita berkeras. Jangan buat sampai di approve VO tu dan juga sampai di approve harga. Kalau tak approve juga, janganlah buat. Kalau kamu buat juga, kamu ambillah risiko. Okay? So ini satu perkara yang kita kena jaga kalau kita tak nak rugi dalam projek kita. Alright? Dapat sesuatu, share dengan kawan. Dan kalau perlu bimbingan, kontak saya. Alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.